パワーを信じて飛び込めばきっとつかめるんだ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が晴れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンカレDia berjaya, dia berjaya. Dah lama ke sini? Ya. Makhluk tu menghilang di sini. Awak ada nampak tak? Mungkin dia terbang ke angkasa. Berhenti. Tuan anggota XIG kan? Encik Tabata.
Boleh Tuan tolong bawa saya ke markas Tuan tak? Tapi Fish carrier bersedia untuk mendarat. Tolong beri kedudukan. Fish carrier menara kawalan terima. Kedudukan 230 pada 11 darjah ke A1Z. Roger, bersedia untuk mendarat. Wah, besarnya! Selamat pulang, Komander. Saya melapor diri, Tuan. tanya Komander. Adakah awak budak yang telah beri maklumat tu? Ya, nama saya Gamu. Wah, besarnya tempat ni dan hebat betul lah. Macam budak-budak kan? Kenapa benarkan orang luar masuk? Dia adalah ahli bintang alchemy. Saya ucapkan terima kasih kerana bantu selamatkan jet kami. Terima kasih sekali lagi. Sekarang saya benarkan awak melawan. Sila ikut saya. Benarkan saya sertai pasukan ni, Tuan. Tolonglah berikan saya peluang. Ya, saya berharap. Sudahlah. Awak ada kepandaian. Awak sangat diperlukan di bawah sana. Tidak. Saya tetap nak sertai pasukan ni, Tuan. Ini adalah pangkalan angkasa. Ia terapung di atas garisan khatulistiwa dengan menggunakan teori menentang keapungan. Sebagai saintis, tentu awak tahu mengenainya. Sebenarnya apa yang telah saya lakukan bukanlah hasil usaha saya seorang. Bagian 2. Faham tak? Ya, Tempat yang kena tembak berada di depan sasaran. Kami sedang merancang untuk mencapai kemenangan, Tuan. Kenalkan Takayama Gamu. Dia ada pengetahuan tentang jet pejuang. Dia kan orang awam, kan? Kita tak tahu apa pengalaman dia. Sejauh mana dia berguna pada kita. Ya, betul. Wah! Hebat. Jet ni memang berlainan dari biasa. Pergerakannya lebih lancar dan senang dikendalikan. Tentu waktu berdepan dengan raksasa, dengan senang raksasa itu akan dapat kita tewaskan. Wah, tinggi jemaka. Itu bukan jadi ukuran. Betul tu. Kita perlu mengadakan perbincangan. Pasukan Falcon. Apa yang mereka mahu? Saya gembira kerana awak semua selamat dalam pertempuran tersebut. saya rasakan kita perlu lebih pendedahan. Kita masih belum begitu mahir lagi. Wow! Wow! Seronoknya saya. Model ni macam betul-betul lah. Iya! Sekarang ni, awak di dalam badan saya. Musuh mesti dihapuskan. Bumi mesti diselamatkan. Keamanan harus dikembalikan. Sebab itulah saya menyertai XIG. Tapi Ultraman, awak datang dari mana? Siapa awak sebenarnya? Gamu! Gamu! Awak tak apa-apa ke? Gamu? Sangat besar.
Semua negara harus berganding bahu dengan menubuhkan satu pertubuhan yang akan dapat menjamin keselamatan nyawa manusia. Semua pihak haruslah memainkan peranan. Untuk itu, Balik dulu ya. Jumpa esok. perkara ini mestilah dirahsiakan dari pengetahuan awam supaya tidak menimbulkan keadaan huru-hara. Jadi, Dia sebenarnya yang timbulkan huru-hara ni. Macam pernah jumpa dia ni. Apa sebarang maklumat tentang makhluk ganjil tu ke? Kami tak tahu dia kawan atau lawan. Saya rasa dia bukannya lawan. Adakah itu jawapan yang komputer awak telah beri pada awak? Ha? Komputer bukan tahu segalanya. Tapi, dari aspek perhubungan manusia dengan makhluk asing, ia adalah sangat berguna. Saya pun rasa macam tu. Ultraman sebenarnya adalah kawan kita. Ultraman? Saya dah lama mengkaji mengenainya. Sebab tu saya tahu. Awak benar-benar mahu sertai XIJ? Ya. Segala apa yang saya bayangkan selama ini semuanya adalah benar. Jadi saya tak sanggup untuk berkurung lagi di dalam Akmal. Ya ke? Kuatkan usaha. Terima kasih. Awak perasan tak budak tu boleh tahan juga kan? Aku? Apa awak ni? Nama saya Gamu. Macam pernah dengar nama tu. Tapi kita tak pernah berkenalan. Nama saya Joji. Ini Atsuko. Kami operator di sini. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Apa halnya pula? Ada apa? Entah, tempat di mana makhluk asing muncul semalam telah dikesan sumber haba yang luar biasa. Komander? Makhluk asing ke yang menyebabkannya? Tidak, ia seperti berpunca dari bawah tanah. Kita mesti buat tinjauan. Keluarkan arahan. Atsuko. Baik, saya akan keluarkan arahan sekarang, Tuan. Cawat bersedia. Apa pula ni? Ia seperti mengancam bumi ini. Kita perlu bertindak dengan segera. Bersedia semua unit. Base carrier akan berlepas. Bersedia semua unit. Base carrier akan berlepas. Base carry, bersedia untuk berlepas. Baiklah. Base carrier akan berlepas. Base carry berlepas sekarang. Tempat kejadian semalam telah banyak meninggalkan kesan. Tapi aktiviti di sini berjalan seperti biasa. Ada apa? Apa kena dengan awak ni? Ada gangguan pada gambar. Cuba Encik tengok. Maaf ya. Maaf ya. Apa puncanya? Masa mula-mula tadi semuanya elok saja. Tiba-tiba pula. Reko! Saya nak ambil gambarnya dulu. Lari! Lari! Lari cepat! Lari! Raksasa telah muncul semula di 335K1, iaitu tempat yang sama. Apa? Di tempat yang sama? Ia bukan saja nak musnahkan bandaraya. Saya rasa ia mungkin ada tujuan yang lain. Sebab itu ia muncul semula. Awak tahu apa tujuan sebenarnya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan bumi ini. Betul ke ni? Pasukan kilat. Bersedia. Teruskan. Pasukan kilat berlepas!
Pasukan kilat, dengar sini. Cuba halang raksasa tu. Baik. Mungkin raksasa ni tertidur selama ni. Memang benar. Badannya terdiri daripada tisu yang bersesuaian dengan daya tarikan dan atmosfera bumi. Ia menyerupai makhluk gergasi yang hidup pada zaman purba yang belum diketahui. Itulah masalahnya. Apa yang buatkan dia bangun? Sasaran bergerak perlahan. Kita mesti cari kelemahannya. Dah dapat. Pejuang 2. Sedia. Pejuang 3, sedia. Kali ini ia pasti tewas. Bahagian belakangnya keras sangat. Minta pasukan kita kebal. Bantu pejuang Gilat. Baik. Kita bertindak sekarang. Pasukan Falcon bersedia. Pasukan Falcon, lakukan yang terbaik. Kami cuba. Pasukan Hercules, bergerak! Baik. Kita serang bahagian perut dia. Sedia. Sekarang. Kali ini, raksasa itu akan dimusnahkan. Maju. Bersedia. Hampiri sasaran. Sedia. Serang. Baik. Kasio, mulakan. Baik. Bahaya, Kasio. Raksasa buka pronya. Gamu, di mana awak? Pejuang, cepat beredar segera. Jangan nak mengajar saya. Cakap besar. Hah? Dahsyatnya. Apa sebenarnya yang dah berlaku ni? Apa kamu buat? Maafkan saya, Tuan. Saya sendiri tak menyedari. Dia keluar senyap-senyap. Teruk betul lah. Kamu! Saya selamat. Falcon selamatkan saya. Baguslah. Hei budak! Lari cepat! Ia mengganas! Tengoklah saya. Saya adalah Ultraman. Apa tu?
Sekarang! Semuanya dah berakhir. Kami perlu mencari Gamu. Baiklah. Ultraman. Kamu awak tak apa-apa? Tuan, saya selamat. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Ya, Lain kali ikut arahan. Jangan bertindak suka hati. Awak mesti ingat tu. ya.